Hai, Assalamualaikum semua. Untuk video kali ni saya nak kongsikan tentang pengalaman saya. Yang dulu saya rasa macam saya ni bahagia sebab saya letakkan syarat. Okey. Kebanyakannya orang dia tak letak perasan yang sebenarnya dia letakkan syarat dia untuk bahagia. Okey, contoh. Mungkin dia akan macam dia akan relate dengan ramai orang. Okay, contohnya dulu saya share pasal diri saya sendiri. Oh, kalau aku dapat rumah 2 tingkat, aku bahagia. Saya memang fikir macam tu. Kalau aku dapat kerja macam contoh kerja bank masa tu, oh aku bahagia. Lepas tu kalau aku beli baju ni, kalau aku beli tudung tu, kalau aku beli kacang ni, apa-apalah. Kalau aku beli kasut ni, kalau aku beli baju ni, aku rasa aku bahagia. And bila saya dah beli, apa yang saya rasa macam contoh barang tu dah sampai kat rumah. Saya beli delivery. Saya dah dapat, saya buka packaging tu, saya tengok macam okey lah, macam okey kot. Ataupun saya dah beli kasut, saya bawa balik rumah, tengok balik macam tak ada apa-apa pun. Yang masa tengok dekat kedai tu, oh kalau aku dapat ni bestnya, macam bestnya dapat kasut ni, dapat barang ni, dapat TV ni ke, dapat handphone ni ke, contoh. So, itu memang pengalaman apa yang saya pernah lalui. Mungkin awak pernah lalui stage yang sama. So, sebenarnya itu adalah perkara yang kita tak sedar, yang sebenarnya kita letakkan syarat untuk kita rasa bahagia. So, apa yang saya buat adalah saya sedar satu benda, bila saya dah beli terlalu banyak benda and terlalu apa benda yang macam contoh nak duduk rumah yang macam ni, nak kereta macam ni. Bukan tak boleh. Itu kita letak standard kat diri kita. Maksudnya kita nak capai satu benda. Tak salah. Jangan salah faham apa yang saya nak sampaikan. Cumanya, apa yang saya nak share adalah bila awak letakkan syarat tu untuk awak bahagia, body kita akan terima, oh maksudnya sekarang ni aku tak bahagia. Then that's where awak akan macam bangun pagi, awak pergi kerja. Contoh, awak bangun pagi, awak pergi kerja ataupun awak buat urusan awak setiap hari. The first thing yang awak cakap adalah macam, oh aku tak best lah ini, macam tak bestnya. That is going to be happen. And bayangkan awak nak run hidup awak dengan seharian ataupun sebulan ataupun setahun yang macam tu, macam tak bestnya apa yang aku lalui ni, kenapa orang tu dapat tu. Awak akan compare dengan diri awak sendiri. So sebenarnya apa yang saya nak sampaikan, bahagia tu awak boleh pilih. Waktu tu juga awak pilih untuk bahagia. Contoh saya bangun pagi, saya akan cakap dekat diri saya, aku hidup dan mati hari ni kerana Allah Ta'ala, and then aku pilih untuk bahagia hari ni. Just cuba awak buat benda tu and tiba-tiba awak rasa macam energi awak booster tau. Macam, oh aku rasa macam best lah ini, macam semangat naik. So apa yang saya boleh share kan, ni pengalaman saya. Bila saya buat macam tu, saya tak letakkan kasut, saya tak letakkan duit, saya tak letakkan status, saya tak letakkan pekerjaan saya apa. Sebab sebenarnya itu semua adalah ego. Ego ni sebenarnya datang daripada bisikan syaitan lah, apa yang saya boleh sampaikan. Saya tak ada niat nak cakap awak ni adalah orang yang ego dengan meletakkan apa yang awak nak. Bukan maksud saya macam tu. Maksud saya adalah bila kita pilih apa barang dekat luar dulu untuk nak tunjukkan yang kita ni maksudnya kita ni bernilai ataupun kita ada value, itu adalah bisikan syaitan. Maksudnya syaitan ni cakap macam ni, oh kau tahu tak, macam suami kau dia beli macam ni, lepas tu kau tak dapat pun macam tu, lepas tu so ataupun orang tu pandang rendah dekat kau, and then sebab kau tak ada handphone iPhone, so kau patut rasa macam sakit hati dengan dia ataupun something like that. Kita tak sedar sebenarnya kita dalam stage yang macam tu. So apa yang saya nak share adalah jangan letakkan barang sebagai penanda aras untuk awak bahagia. Maksudnya awak pilih bahagia untuk waktu tu. Okey, saya bagi contoh sebab saya ada baca buku daripada Tony Robbins. Dia cakap macam ni, dia tanya orang tu, lelaki, setiap bulan
dia ada satu bulan gaji 1 juta. Keluarga dia 5 orang follow cakap dia. And then dia ada lifestyle yang bagus, dia ada duit yang bagus. Tapi bila Tony Robbins tu dia tanya dengan dia, are you successful? Dia cakap apa tahu? Oh tak. Dia cakap dia tak bahagia, dia tak successful, maksudnya dia tak bahagia. So kita orang pun macam, you dah dapat something yang macam semua orang nak. Stage yang macam tu. And then ada seorang lelaki ni, dia nampak macam biasa. Income dia pun mungkin macam biasa. Tapi dia bangun, dia excited. Dia dalam event tu, dia ceritakan, dia lompat. Lepas tu dia tanya lelaki tu, adakah awak berjaya? Ya, saya berjaya. Sebab saya bangun hari ni. Saya confident hari ni. Saya rasa macam everything is just connected. Saya rasa macam semua orang tengah happy. Semua orang tengah best. I mean like, bila kita dalam stage yang macam tu, kita akan rasa macam semua benda diaturkan untuk kita, bukan kepada kita. Maksudnya masalah tu, kalau kata awak fokus, contoh awak dah tengah menghadapi satu masalah tu berlaku bukan kepada kita, untuk kita. Maksudnya saya lalui proses ni adalah untuk saya jadi orang yang lebih confident, lebih happy, lebih bersyukur, lebih percaya pada diri sendiri. So itulah apa yang saya boleh share untuk video kali ni. Sebab saya dulu macam tu, saya letakkan syarat untuk saya bahagia. So saya rasa sangat tak best. And then saya start cari pasal dengan orang yang saya sayang. So apa yang saya share sekadar pengalaman saya. Mungkin awak boleh dapat sedikit, sebanyaklah sedikit pun saya rasa bersyukur sangat. Maksudnya kita boleh start untuk rasa bahagia dengan diri kita sendiri. Okay, so itu saja perkongsian untuk kali ni. So saya harap video kali ni dapat bantu awak. Sorry panjang sikit cerita ni. So saya harap awak boleh ubah stage kehidupan awak dengan mula dengan cakap kat sini, aku bahagia. Okay, so thank you everyone. Bye. Assalamualaikum.